berjumpa kita untuk video yang kelima, untuk step teknikal. Video kelimanya kita akan merujuk kepada kita punya sistem paru-paru. Paru-paru tu ruangan apa, bahagian apa, organ apa. Paru-paru tu kalau ikut ubatan barat, maksudnya moden, paru-paru merujuk kepada kita punya pernafasan kan. Kita tarik oksigen dan paru-paru menukarkan oksigen kepada karbon dioksida. Karbon dioksida pula CO2 merujuk kepada air, CO2 kan. Jadinya kalau ikut perubatan Cina, pintu untuk masuk ke dalam sistem paru-paru ni ada kaitan dengan kita punya tangan, bahagian dalam tangan. Kawasan sini lah yang Aziz tunjuk ni. Nampak kan? Kat sini memang ada laluan saraf, ada laluan sistem limfa tu semua ada di kawasan tangan kita. Jadinya kita akan sentuh bahagian tangan pula untuk ikhtiar mereka yang kerap haus. Mereka yang dah minum tapi rasa haus tu tak hilang. Sebenarnya haus ni memang Aziz dah rasa. Aziz pernah lalui kesan ni. Cakap kenapalah Aziz haus ni. Rupa-rupanya masa tu ada diabetes. Kalau ikut perubatan Cina kan macam Aziz intro depan-depan sekali. Kalau perubatan Cina dia ada 4. Ada yang kerap haus, ada yang kerap lapar, ada yang kebas, ada yang mata kabur. Jadinya untuk yang mereka yang kerap haus ni, kita akan fokus di bahagian dalam lengan kita. Maksudnya dalam merujuk kepada yang bahagian dalam lah, bukan luar. Daripada pergelangan siku sampailah kita punya pergelangan tangan. Kalau ikut sistem traditional Chinese medicine, maksudnya perubatan Cina traditional, paru-paru ni bukan tempat untuk kita bernafas saja. Dia juga pegang 2 portfolio. Dia juga pegang 2 item. Satu, ia mengawal sistem air, maksudnya haus, perpeluhan, dan juga ia juga mengawal kulit. Sebab kulit ni ada orang kencing manis, kulit dia rasa bersisik, kulit dia rasa gatal. Ada customer yang WhatsApp dia cakap, macam mana nak buat kulit ni asyik gatal je. Gatal kat perut lah, gatal dekat punggung lah. Jadinya kalau yang perempuan tu ada yang cerita dia gatal di kawasan Miss V. Maksudnya Miss V ni dekat kawasan kelengkang ni dia rasa gatal. Jadinya kalau gatal ni ataupun rasa kerap haus, maksudnya anda tahulah sekarang kan macam mana nak fokus je. Pada pendapat Aziz, kalau macam masa suntuk, tak sempat nak buat step daripada kepala, lepas tu belakang badan tu semua, untuk anda yang ada masalah kulit gatal ataupun haus, mulakan dulu dengan langkah 1 kita punya rambut, sebab senang je kan. 1/3 daripada atas kepala ni. Maksudnya untuk bagi signal kepada badan, standby, aku dah nak buat gua sha ni. Kemudian yang seterusnya, cuba fokus kawasan sini untuk mereka yang sering gatal dan juga sering haus. Kalau ikut perubatan Cina, rasa haus tu merujuk kepada ada api dalam paru-paru. Maksudnya ada haba. Haba tu yang mengeringkan cecair air. Itu yang kita rasa haus, itu yang membuatkan kulit kita kering. Maksudnya air tu tak dapat pergi ke kulit sebab dia tak sempat pergi tapi dia dah terus kering. Jadinya dengan cara gua sha daripada kawasan siku ni, siku dalam sampai ni, dia insyaAllah ia akan menyejukkan kita punya sistem paru-paru. Maksudnya kita akan rasa kurang haus dan kita rasa kulit kawasan yang gatal tu insyaAllah akan lembab. Jadinya langkah yang seterusnya adalah pump minyak L-Moringa kita ni, kemudian sapu dan gunakan bahagian yang panjang ni untuk scrap, untuk keruk daripada atas sampai sini. Kalau macam Aziz tengah demo kan. Okey, Aziz tengah demo, jadinya kalau Aziz tak ada meja. Kalau yang sebaiknya duduk atas meja, letak tangan atas meja dan keruk. Dan nanti akan ada satu ketika siapa yang ada masalah carpal syndrome, maksudnya jari jemari dia ni susah nak buka ataupun ketat, anda akan perasan waktu anda scrap ni, waktu anda keruk ni, nanti jari akan dia bergerak sendiri tau. Bila jadi macam gitu jangan terperanjat pula, itu normal sebab bila kita keruk kawasan ni
memang dia ada kaitan dengan jari. Sebab itulah jari kita akan gerak-gerak. Kemudian nampak kan Aziz buat daripada atas siku ni turun ke pergelangan tangan. Jangan tersilap arah pula. Macam itu. Nanti kita akan bersambung kepada bahagian jari pula. Setakat ini saja untuk video kali ini, iaitu untuk masalah kencing manis yang kerap haus dan juga kulit gatal akibat air tak sampai kepada kulit tersebut. Sekian, Assalamualaikum.